Apabila kita ngaji, kita tak akan jadi gitu, pandai serong kau orang, pandai gendoh kau orang, pandai orang ni tidak beramal, mengikut sunnah. Tak ada lagi tu. Kita faham itu ikut dia lah, ikut dia. Dia nak makan lagu, kita tak sepakat, tak sah. Gitu je lah. Tak apa. Benda-benda lagu ni setara tu je. Jangan. Tujuannya apabila kita mengaji lagu ni, tak ada pada orang ni bukan-bukan. Siapa tak boleh mengaji lah dengan dia misalnya. Kayaknya benda lagu tu. Tak pandai tu. Siapa kita kata fasik lah, tak boleh lagu tu. Benda masih khilaf lagi ni. Bukan hujah kuat alik tu. Kalau fasik ramai benar lah ulama fasiknya. Dah duduk kata hak tu kuat, hak tu boleh, hak fasik tu boleh pula. Jadi halal pula, tidak, tak apa pula. Tak salah dia ada nombor satu sekali salahnya. Sebab tu tak boleh. Dia kena terbuka betul. Bila kita mengaji hadis terbuka, kita tengok benda hak salah betul, tak boleh. Tak boleh bertolak ansur. Hak boleh bertolak ansur, tolak ansur lah. Pejam mata, awak tak tahu. Dia kena lagu tu. Baru Islam ni akan maju. Kalau tidak, nak balas benda-benda kecil lagu tu, tak ada pasal. Orang tidak pakar saja-saja ada maksud pakar tu. Lepas tu hadis Abu Musa tu, dia kata Nabi tutup. Bila Uthman mari, dia pun tutup. Abu Bakar mari, dia tak tutup sebelum pada tu. Umar mari, dia tak tutup. Beberapa kali peristiwa dia berlaku. Ada di tempat lain, dia duduk dekat telaga, Allah kaki, buka pohon. Tu buka pohon. Nampaklah pohon. Abu Bakar kira-kira tengoklah, tak kisah. Pada tu Uthman mari, dia tutup. Jadi Aisyah tanya, buat apa lagu tu? Dia kata, bagaimana aku tak malu kepada orang yang malaikat pun malu dia. Ini menunjukkan benda yang malu juga ni. Ada keadaan-keadaan tertentu je kita tak apa, tak malu pun. Sebab kalau malu belakang semua keadaan susah. Susah hidup ni. Nak kena pakai baju, semua nak pergi jambai pun pakai baju juga. Ada dalam rumah tu, anak beranak tu tak ada orang lain, pakai baju juga, pagi pakai jambai. Pas jatuh baju bawah tu cemar pula. Tak perlulah pakai kain tualak biasa pergi. Jambai tu pakai kain tualak sikat sikit, bukan nak masuk jambai metar. Nampak dulu tu, biar keadaan tu. Ni tak jadi pergi jambai, tak ada kain tualak, ni tutup lutut. Tak padat tu lagu tu. Ada keadaan, ada kalanya jaga orang, ada kalanya jaga keadaan cuaca, kita panas, kita buka lah. Tengok dia ajar tu, cara tu ada keadaan dia. Dan dia nak royak pula keistimewaan Sayyidina Uthman, biar nampak. Situlah maksudnya. Sifat dia tu, waktu dia duduk tu, lebih dia daripada orang lain. Bukan makna orang lain tak malu dah. Malu lagu lain ni. Malaikat malu ni lagu lain malunya. Lagu lain. Malu dia tu tidak seperti biasa kan, orang suruh dia letak jawatan. Nabi pesan dah, kalau orang suruh mu pecah baju, Tuhan pakar kamu tu jangan pecah. Maksudnya isyarat kepada pakai baju tu akan berkuasa lah, akan memerintah nanti. Bila orang suruh pecah, memanglah di akhir pemerintahan dia tu orang suruh dia letak jawatan, dia tak letak. Jadi kita tak kata tak malu orang suruh letak jawatan, dah dia tak letak. Tak boleh kata lagu tu, dia ni malaikat malu kena tepat dia, tepat tu tak boleh. Kalau dia kata dah malu kau orang suruh letak jawatan, kita letak jawatan, salah dah lah dia. Ni ikut hak Nabi pesan. Dia tak cara orang lain kata lagu tu, dia tak letak jawatan. Sebab tu kita kata malu dia tu lagu lain. Dan dia tu orang setara mana. Sehingga Nabi SAW bila mati anak dia yang kedua, kalau ada anak lagi, dia nak bui lagi kau Uthman. Siapa setara tu orang ni. Lepas tu tengok pula, ambil kira pula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni saing rapat dia. Dia tengok dalam keadaan saing hak rapat, hak mesra sangat, sebaya, tak apa kita buat benda-benda lagu tu. Tapi kalau bawa anak kita, kena jaga setengah-setengah perkara. Menantu Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni mertua, lepas tu sama sebaya. Dia lain. Nak rayak sini gapo dia, iaitu kita kena ambil kira keadaan orang, kena ambil kira belakang.
Riwayat yang kedua ni dalam Bukhari ni pun ada. Kalaulah paha dan lutut tu aurat, Nabi tak buka. Nabi tak buka. Tak boleh tengok Abu Bakar pun tak boleh, Umar pun tak boleh, walaupun sayang pun dah aurat. Ni dia buka, menunjukkan tidak aurat. Kalau kita kata aurat juga, maknanya Nabi buka aurat dia. Buka aurat dia dosa ke tidak? Dosa. Nabi dosa ke? Tak boleh pergi lagi. Tak boleh pergi lagi. Hadis Zaid kata dia pernah Allah wahyu kepada Nabi ketika tu paha dia ada dekat paha, dekat duduk. Di sini setengah ulama kata paha lagu mana dah. Sebenarnya paha tu berlapik. Imam Bukhari nak, seperti kita kata tadi lah, fiqh dia tu, dia kata kalau aurat sungguh tak boleh sentuh, tak boleh berlapik pun. Misalnya kita kata kubul, bolehkah kita pegang walaupun berlapik? Tak boleh. Ada. Tapi di sini bersentuh. Walaupun kita kata berlapik, dia tidak suruh buat lari kau dia eret kau lutut dia dok. Dia biar. Menunjukkan paha tu bukan aurat. Kalau aurat dia mesti kena jaga. Berlapik pun tak boleh sentuh. Lepas tu yang Zaid ni kata berat tu apa? Berat wahyu lah tu. Wahyu. Ada kalanya Nabi SAW kalau duduk di atas unta, wahyu mari tu duduk unta tu, tak boleh bangun. Tu berat wahyu. Tu setara itu dah tu Nabi dah terima tu. Hak dalam hadis sebutkan kuasa dia, kekuatan dia tu seperti 100 orang lelaki lah, macam-macam lah dalam riwayat tu sebut. Seperti yang kita sudah jumpa dah dulu, kuat dia. Lepas tu Jibril yang mari pula tidak dalam rupa asal dia tu, maknanya banyak dah penapih tu. Tapih tu, keberatan wahyu tu. Setara tu begitulah. Kalau musim sejuk terlajak, Aisyah kata peluh kejap Nabi, peluh. Tu wahyu. Hak ni bila tu ayat ni paha tu beratlah tindih dia. Serah semua nak patah paha dia. Sekurang-kurangnya Zaid ni ada kelebihan dia. Ketika wahyu tu ada pengalaman dia. Bagaimana rasanya kalau bersentuh dengan Nabi. Kalau paha Nabi tu berasa lagu mana. Dia ada pengalaman lebih daripada orang lain. Orang lain tak ada lagu tu. Hak naknya Imam Bukhari naknya paha duduk atas paha tu lagu mana. Nak kata sentuh kulit dengan kulit tak pernah sabar lagu tu. Nabi SAW tidak lagu tu. Tentulah berlapik. Berlapik pun kalau aurat tak boleh, menunjukkan tidak aurat. Tu dia nak je. Tu dia nak. Lepas tu baru kita pergi kepada hadis ni nampak panjang ni baru mukaddimah baru tajuk baru kita pergi kepada hadis pergi kepada hadis ni. Kita tengok tempat ada nota-nota sajalah. Tempat ada nota-nota sajalah. Abu Talhah naik kenderaan dia. Aku naik duduk alik belakang Abu Talhah lah, kata Anas. Lepas tu Nabi SAW memecut kenderaannya di satu lorong Khaybar. Cerita tadilah Khaybar. Kenderaan yang dinaiki oleh Rasulullah dalam nota tu ketika ini mengikut riwayat Baihaqi dan Tirmizi daripada Anas ialah himar. Hak Nabi naik ni himar. Dalam riwayat tu, dalam riwayat Tirmizi dan Baihaqi ada sebut Nabi naik himar, tetapi riwayat itu dhaif. Dalam Bukhari ni tak ada sebut himar, dia sebut dia naik kenderaan dia. Lepas tu dia pecuk kenderaan dia. Hak sesuai dengan pecuk ni gapo? Kuda, bukan himar. Bukan himar. Dengan sebab itu Ibnu Katsir gapo? Dia kata hak sebetulnya kuda, bukan himar. Sebab dalam Bukhari ni walaupun tidak sebut gapo-gapo, kuda ke himar tak ada, tapi dia sebut pecuk sampai gitu mau tu. Kalau mengikut setengah riwayat kata selok kai, menunjukkan laju benar tu. Hak laju benar tu kuda. Apalagi riwayat hak dalam Tirmizi dan Baihaqi, riwayat tu dia ada seorang perawi namanya Muslim Al-A'war. Hak tu perawi dhaif, tak boleh pergi. Jadi tak boleh nak pegang sangat lah. Walaupun kita kata cerita tidak hukum ni, cerita pun jadi lagu lain lah, gambaran.
Sebab tu ya ulama ramai kata tak boleh buat cerita Nabi. Itulah filem Nabi itu. Filem Nabi. Walaupun tak tunjuk gambar dia. Nak pakai hak mana ketika dia naik. Dia naik kap. Naik kap. Sini misalnya, ketika nak menggambarkan peristiwa ni, filem tu nak buat kan. Kuda kau, hema kau, unta kau kan. Kalau pakai riwayat Tirmizi, Baihaqi, hema. Nabi pun naik hema. Betulnya tidak begitu. Kalau dia kata kuda, kuda warna apa? Kalau tidak bohong, tak boleh. Masalah rupa Nabi tu tak boleh dah. Nak bayarkan lagu mana? Kuda dia warna apa? Kalau warna merah, kita kata warna hitam, bohong dah kita, pelawak dah. Ini tu memang dia bukan pelawak di riwayat hadis saja, buat cerita pun boleh bohong juga, masuk neraka. Masuk neraka. Suasana dia, gambaran. Hak dia kata lorong tu lagu mana? Besar mana? Lorong tu lorong, bangunan lagu mana? Berapa tingkat? Susah tu. Kalau buat tak suka, banyak benda, banyak benda. Banyak benda. Lepas tu dah gambar Nabi tu tak ada kan, dia nak buat juga tapi dia takut kan. Jadi rupa Nabi tu tak ada. Lepas tu selok kain, selok lagu mana? Dah tak ada. Pohon apa? Nampak pohon putih, nak nampak lagu mana? Kalau tak boleh nampak, bohong pula. Anas nampak pohon dia putih. Kan susah tu. Sebab tu tak usah buat dah. Tak usah buat. Tak senang tak usah. Jadi betul dah ulama kata haram tu betul. Tak boleh. Pasal dia menimbulkan banyak perkara, pendustaan, pembohongan. Akan menimbulkan gitu. Mesti dah. Dah kita gambar Nabi tu tak ada dia. Kan dia ada cerita tu kita pernah tengok juga. Kan? Nak tahu lagu mana kan? Kita tengok tu jadi tak ada gambar. Sedekah sini nampak pohon, Anas nampak pohon. Kan dia tunjuk pohon, kan nampak pula dah. Pohon Nabi tu lagu mana pula? Lutut dia lagu mana tak serupa orang ni. Beti pohon tak serupa. Lagu mana? Kalau tak serupa tempat, bohong pula situ. Sebab itulah jadi payah. Hak senangnya tak sah. Tak sah. Lepas tu dia tak sah tu dia tidak buat. Tak wani. Abu Bakar tak wani, Umar tak wani. Tapi sahabat-sahabat macam Khalid ke punya buat. Filan. Khalid ke gapo, Anas ke, ada rupa Anas. Orang tu kemudiannya berlaku kepala botok dah. Biasa pakai nektar pakai kuk. Jadi budak-budak tengok Anas ni lagu ni rupanya duk bayar hak tu. Tak boleh. Tak boleh walaupun sahabat. Tak sah lah. Cukup dah hak ni. Orang Islam nak kata untuk apa? Untuk apa buat? Untuk semangat. Orang Islam sanggup mati semua dah kerana Islam. Tak payah ada hak tu. Tak payah ada. Bukan, bahkan boleh jadi kehukuran pula dengan sebab tu. Dia ada kalanya benda ni kalau kita buat filem dia kehukuran. Tu gapo dia ni buku Hamka tu kan, tenggelamnya kapal Van der Wijk tu kan. Ada dia buat filem. Tahu filem. Sedap tu buk dia dah. Jangan. Jangan tebal. Jangan kita ingat kalau kita buat filem jadi kau hidup. Dah. Tidak gitu. Lebih baik kekal seperti asal. Jadi punah. Dengan sebab itulah kita kata tak sah lah. Benda lagu ni tak sah. Lepas pada tu Anas berkata kami telah menguasai Khaybar dengan kekerasan. Muhammad bersama tenteranya. Di sini sah Abdul Aziz kata Muhammad saja. Pok Yahudi tu kata bila tengok Nabi mari tu, dia kata Muhammad saja. Dalam setengah riwayat kata Muhammad dan atau bersama tenteranya. Dia ada sebut gitu. Tapi Abdul Aziz ni kata hak lafaz Muhammad bersama dengan tenteranya ni, dia tidak dengar diri daripada Anas. Hak dia dengar diri daripada Anasnya Muhammad saja. Orang Yahudi tu kata bila Nabi pergi serang ni, kejut kan? Muhammad kata dia. Lepas tu Abdul Aziz menyebutkan di muka surat 355 ni seperti ni. Abdul Aziz perawi daripada Anas lah. Abdul Aziz bin Suhaib perawi daripada Anas. Dia kata sebahagian ashab, yakni kawan-kawan kita berkata Muhammad bersama tenteranya. Tapi hak dia sendiri dengar Muhammad saja. Sains-sains lain hak dengar daripada Anas juga. Dalam Bukhari ni ada juga tempat lain, iaitu Thabit Al-Bunani ke